Hai, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali selepas 4 bulan ya. So sorry, kita take a quite long break. 4 bulan tu sibuk dengan macam-macam meeting, EGM, AGM. Hari ni saya nak cerita sedikit. Kita baru ambil alih site ni, H-Scape. Jadi boleh tengok dekat belakang ni, sebesar-besar ni. Okay, kita baru ambil alih H-Scape ni dalam bulan 6, 7 hari bulan 6. Agak tegang juga apabila kita ambil alih H-Scape ni, keadaan dia quite tegang. Apa yang saya maksudkan tegang tu, management lama just hilangkan diri macam tu, dengan data hilang, dengan sistem dia, dengan collection yang merapu, dengan fake receipt, macam-macam lah. Management tu diorang panggil sebagai interim management, dan management sebelum management tu ada lagi satu management yang di-hire oleh pihak pemaju. Saya tak nak sebut nama management dia, takut ada legal case pula nanti. Tapi anyway, kita dah ambil tindakan saman lah terhadap dua pihak ni. So bila saya ambil alih ni, apa keadaan yang dekat H-Scape ni, macam saya cakap, no data for the past 1 year. Audit sekali je buat apabila pemaju form JMB. Selepas tu dah tak ada audit dah. So sampailah sekarang kita tengah set up balik semua data, tengah minta balik semua penduduk yang pernah buat bayaran sebelum ni, bawa balik semua proof of payment supaya kita dapat tolong penduduk mana yang ada simpan rekod ni, supaya kita dapat catch up balik lah. At the same time, kita akan buat forensic account untuk account-account sebelum ni. Macam saya cakap tadi, dua management berkait dalam hal ni. Saya rasa orang Johor ramai kenal dengan penduduk-penduduk yang kat Singapura pun mungkin ada dengar pasal masalah TNB dekat H-Scape ni. Alhamdulillah dah selesai ya. Dan juga pihak sebelum ni, pemaju sendiri telah memberhentikan servis lift daripada pemilik asal kepada third party. Saya tak nak sebut nama juga. So actually untuk perkara-perkara macam ni sangat common di mana efek pada penduduk dengan efek pada bangunan. So kejap lagi saya akan bawa masuk you all dalam office apa keadaan dia masa ambil alih, dan kita akan jalan dalam ni. Apa keadaan dalaman. Ni tengah cleaner dia orang baru nak keluar ni. Boleh tengok itu pun dah itu pun satu punca tu. Salah satu kita punya appearance. Yang pertamanya, cleaner dekat sini tak ada permit. Most of the service provider tak ada contract. Semua haywire lah dekat H-Scape ni. So kita masuk dalam, dan nanti I punya videographer ni akan tunjuk satu video macam mana kita ambil alih site ni. Okay, tadi you all mesti dah tengok video-video tadi kan. You all nampak apa situasi macam mana kita ambil alih dengan keadaan office, dengan berapa ramai. Itulah salah satu keadaan yang kita ambil alih daripada management sebelum ni, dengan ramai penduduk turun menyuarakan ketidakpuashatian diorang terhadap management tersebut. Dekat sini you all boleh nampak dekat belakang saya ni, even playground dia just terbengkalai macam gitu. Ini normal lah. Yang ni kalau tak maintain, memang benda ni sangat common. Keadaan yang kritikal dekat sini, facility dia banyak tapi satu pun tak di-maintain. Contoh bawah tu ada basketball court. Okay. Swimming pool dia besar, memang sebesar-besar theme park. Jacuzzi ada 2, badminton court, ping-pong court, hall, gym, sauna, macam-macam. Tapi satu pun tak di-maintain. Dengan jacuzzi, motor dia tak function, tangki kat bawah bocor, pump dekat bawah tu. Kita ada 4 blok. Empat blok pump dia, satu pump dia jalan setiap satu blok. So just imagine the frustration dengan penduduk ni dengan terhadap management. Mesti dia orang bengang. Even saya pun, sedikit salah pun kalau saya buat, dia akan ungkit. Benda tu akan tempias pada kita punya management. Whatever, siapa pun management ambil alih kat sini, itulah dia punya nasib. Tapi tak apa, kita try. Dekat sini kita ada masalah TNB. Ramai penduduk tak faham bila title tanah tu commercial. Of course lah, kita punya charges yang kenakan pada kita pun commercial. Tapi penduduk persoalkan, kenapa rumah saya boleh dapat residential rate? Kenapa common area tak dapat? Memang tak dapat lah. Agak sukar nak dapatkan. Banyak proses ni, mungkin boleh kot. Bagi siapa yang tahu, cuba komen lah. Lepas tu lift. Apa yang kami praktis lah dengan yang EAD Property Management ni, kalau boleh pakai vendor lift yang sepatutnya
daripada awal dulu. Contohnya kalau company A, biarlah company A yang buat supaya everything dalam comprehensive package. Tapi di sebaliknya dekat sini saya rasa tadi saya dah cakap, diorang pergi tukar, pemaju sendiri tukar. End up semalam saya dapat bawa masuk balik lah vendor tersebut. Saya pujuk saya punya komiti, diorang setuju untuk ambil balik. Total kita ada 16 lift. Daripada 16 lift ni, blok B 1 lift je function, blok A 2 lift je function, blok D dengan C alhamdulillah lah 3 function. Tapi in between that ada lift-lift, contoh dekat clubhouse ada spare lift semua tu, no more in order lah. I will update you all for the next video apa yang kita dah siap so far. Lepas tu lampu koridor, saya cakap kita ambil alih apartmen ni 7 hari bulan 6, 800 lampu kita baru habis tukar. Just imagine dalam masa 2 hari. Door handle, mana yang rasa penting yang kita boleh tackle cepat kita tackle. Kita ada total 3 team. Technical part semua dah tackle benda-benda yang important, and internal management team tengah tackle data. Dan sistem yang kita pakai dekat sini Condomaster. Sebelum ni also I don't want to mention the name kan, is a management system also. Itu pun memang no comment lah, tapi memang EAD officially memang pakai Condomaster mana-mana site. Hopefully kita dapat tackle data dalam masa terdekat ni, and wish we good luck lah. I see you next video. I akan update you all apa yang dah siap dalam masa bulan 6 kita ambil, bulan 7 dah bulan 8 sekarang kan. So I will update you maybe before end of August. I akan update you apa yang dah siap. Okay, see you next video.